mana-mana kereta pun lebih kurang. Dia punya equalizer setting dia tu lebih kurang. Kalau korang pandai setting dengan standard, walaupun standard punya sound system, it will sound very good. Okay guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel HGH Dash. Okay, so kali ni aku nak buat satu tutorial pasal sound system dalam kereta kita. Okay, so kali ni aku cuba pakai kereta Proton Saga. Setelah try banyak kali, so this is the best equalizer setting untuk sound system dalam Proton Saga. So let's check it out. Okay, so yang ni bunyi sound biasa lah. Sekarang ni biasanya kalau kita dapat, okay, pergi dekat equalizer, okay, biasa kita akan dapat, kalau kata orang nak tukar pun pergi kepada pop. So kalau pop bunyi macam ni. Okay, kalau tak pop orang akan pergi ke jazz. Dia bunyi naik sikit lah. Okay, tapi kalau lagu ni rock, biasa orang akan pergi ke rock. So dia pergi bunyi rock. Tapi problem dia sekarang, takkan setiap kali lagu rock kita nak tukar rock, kalau lagu R&B nak tukar pop, kalau lagu jazz nak tukar jazz, betul tak kan? So problem dia sekarang, macam mana kita nak cari the best setting untuk semua lagu yang kita boleh terus dengar, rock ke R&B ke pop ke ballad ke apa ke. Okay, dia punya setting adalah kita pergi dekat custom. Aku tekan custom dulu. Okay, pergi dekat custom ni. Okay, untuk 32 ni aku tak tahu apa orang panggil lah, biarkan 8. Okay, yang ni aku dah set tau. Ni basically yang aku dah set lah. Okay, untuk yang 32 ni pergi dekat 8, 64 ni pergi ke nombor 7, nombor 125 ni pergi ke 6, 250 pergi ke 5, 500 pergi ke 2, 1000 pergi ke 2, 2000 pergi ke level 2, okay, 4000 pergi ke level 3, 8,000 pergi ke level 5, dan last kali 16,000 ni pergi ke level 8. Aku tak tahu, aku rasa hertz kot. Z ni hertz kot, aku rasa lah. Okay, so ini custom yang aku dah buat. So kita check tengok macam mana sound bila kita dah buat setting custom untuk equalizer ni. Let's go. Abaikan yang cermin pecah ni, tempered glass pecah kat handphone aku ni. Okay, so aku biasa kalau nak nak check sound bass, aku akan check lagu Linkin Park ni In The End, tapi reanimation punya remix. Okay, yang penting korang kena make sure korang ambil quality paling tinggi 720. Kalau sini 720 lah. Kalau kata 1080, okay. Sebab daripada situ dia bukan hanya download daripada segi video sahaja quality dia baik, tapi sound dia pun dia akan download yang paling terbaik. So let's check it out. Putih lah. So sekarang kita check lagu Melayu pula macam mana, sedap ke tak sedap. Lately ni aku tengah layan Fanzi Ruji ni. Dia punya singing very memang powerful lah dia ni. Dia bukan well known artist. Kita boleh expect yang dia takkan ada sound system yang sebagus macam production house ataupun studio punya recording lah. Korang kena try dengar macam mana lagu ni sedap bila dengan setting dekat Saga yang kita buat tadi. Okay, jangan lupa quality pun 1800, okay? Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pandang perasaan ini, Jemaimah punya style ini bahagia untuk sekejap saja.
Selamat tinggal untuk selamanya. Okay, so itu dia tadi. Kalau kata korang dah dengar macam mana bunyi lagu Orang Putih dengan bunyi lagu Melayu dia. Okay, so bila kata kita pakai custom setting macam ni untuk equalizer yang tadi yang kita berbuat, okay, korang akan dengar suara yang dinyanyikan pun jelas. Korang akan dengar beat dia pun jelas. Dia punya panggil apa, macam drum beat dia tu. Kalau macam Indian tadi tu, dia punya digital beat lah, bunyi dia jelas. And then kalau kata korang dengar dia punya, dia cover lagu Ungu tu kan, dia punya piano pun nampak jelas dengan dia punya vocal very solid. So untuk setting macam ni sebenarnya dia bukan hanya untuk Saga sahaja. So korang tengok dekat situ, kalau ada nombor-nombor yang berkenaan dekat situ, dekat kereta korang just try setting yang aku bagi tadi. Contoh macam 32, level 8, 64, level 7, 125, level 6. So gunakan indicator tu, tukar kepada setting tadi tu, dan korang tengok apa hasil yang korang akan dapat. Mana-mana kereta pun lebih kurang, dia punya equalizer setting dia tu lebih kurang. So cuma kali ni aku gunakan Saga sebab orang biasa kata kereta Malaysia ni sound system kurang sikit. Tapi kalau korang pandai setting dengan standard, walaupun standard punya sound system, it will sound very good. Okay, so thank you guys. So sehingga kita jumpa lagi video yang akan datang. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga share video ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.